Usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamarzaman diperintah membela diri oleh Mahkamah Session hari ini atas 4 pertuduhan memuat naik kandungan video sumbang dengan niat menyakiti hati orang lain 3 tahun lalu. Mengutip laporan Berita Harian, Hakim Ahmad Fuad Othman membuat keputusan itu selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes pendakwaan. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Dalam penghakimannya, Ahmad Fuad berkata, video yang tidak sopan itu dimuat naik ketika Ramadan yang mana bulan umat Islam berpuasa dan harus dihormati. Makan di khalayak ramai di bulan puasa juga tidak sopan, apatah lagi memuat naik hantaran video di bulan puasa dengan menari liuk lentuk dan berpakaian wanita. Ia tetap tidak sopan, katanya. Dengan keputusan itu, Alif Shukri bersedia untuk membela diri pada tarikh ditetapkan pada 19 Mei ini. Pada 13 Oktober 2022, Alif Shukri mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan memuat naik kandungan video sumbang melalui Instagram, iaitu Alif Shukri terlajak laris dengan niat menyakiti hati orang lain.